Sama juga macam isu bully. Dan isu bully ni kita harus bercakap terus terang. Ini merupakan tradisi yang berlaku di mana-mana sekolah asrama, termasuk asrama penuh. Termasuk yang dinamakan sekolah agama. Zara punya kes pun sekolah agama juga. Betul. Tetapi selama mana kita nak membiarkan ini? Di kalangan setengah-setengah pemikiran cikgu dan ibu bapa, biarlah sikit-sikit. Ini cara nak mematangkan. Itulah yang menyebabkan kita membenarkan perlakuan-perlakuan yang akhirnya sampai ke peringkat ekstrim. Betul. Ramai yang mati. Kan? Dah ramai dah mati. Betul. Kan? Jadi kita jangan Zara ni hanya pencetus dan mungkin jadi masalah mental. Dan sebab itu bila saya masuk sekali, saya dah cakap, you touch you go. Peringkat awal ada nak sorok kan. Takut nanti reputasi. Saya beritahu pengurusan, kalau ada saja mana-mana kes yang saya dapat tahu daripada mak bapak, daripada anak-anak yang kes tetapi disorokkan oleh sekolah, saya nak pengetua, cikgu tukar. Dan pernah berlaku pun. Jadi kat situ dia tahu dah bahawa cannot play lah dengan ni. Lepas tu yang keduanya, saya bagi isyarat kepada pelajar, you touch you go. Dan kita tak cakap retorik. Hatta pelajar yang tingkatan 5 nak SPM hanya 2-3 bulan, pelajar terbaik. Dia kes. Sebab apa? Sebab orang tu provoke. Saya kata tak ada alasan. Kita bukan mahkamah nak menentukan apa intention dia dan sebagainya. Tapi bila jawatan kuasa disiplin maktab JDM bincang, ada saja sentuhan out. Itu yang of course macam bagi pihak pengetua, dia akan kacau result dia, rekod dia. Tetapi dia pun tahu sebab saya tegas dalam hal ni. Sebab kalau kita nak selesaikan isu bully, dua perkara. Pertama, intervensi. Pendidikan tu penting. Tetapi enforcement of law and regulation pun penting juga. Kalau dua ni kita tak selarikan, kita duduk didik, kita bagi motivasi dan sebagainya, tetapi come to reality bila berlaku, dia tahu dia boleh sentiasa circumvent, dia boleh lari, dia boleh tak boleh. Jadi sebab itu kita kena tunjukkan ketegasan. Dan kita kena selesaikan masalah kecil-kecil ni. Nampak kecil tapi besar. Contohnya warden. Kan? Ramai yang mengeluh. Kan? Bukan saja ibu bapa tapi guru-guru. Elang warden ni tambahan RM300 je. Perlakuan bully tak berlaku di siang hari. Perlakuan bully dia start lepas tutup lampu. Berapa ramai yang warden-warden daripada guru yang sanggup untuk round tiap malam. Dan pelajar kita pandai. Kita pernah jadi pelajar dulu. Kita tahu bila trend cikgu ni akan turun bila kan. Macam orang yang nak meniaga kat Hakim Marah tu lah. Dia tahu game the system. Jadi we have to be serious on this. So saya kata why not? Cadangan daripada netizen tu bagus. Bila kita baca tu it makes sense. Lepas tu saya tak pernah klik itu pandangan saya, tak. Saya kata ni ada seorang cikgu yang buat okay, saya kata why not kita test. Saya panggil pengurusan, saya panggil KP, kita test dulu, buat pilot, buat 6 bulan, panggil persatuan veteran, kita bincang dengan dia, kita buat tapisan, kita letak SOP, kita buat dulu MRSM ni, dan kita tengok apakah keberkesanannya. Dan saya panggil third party, UPM, Institut Kajian Sosial, untuk buat analisis. So by the end of 6 months, okay, kita tengok kalau bagus, kita akan implement dari semua MRSM. Bajet semua boleh cari. Yes. Apa nilai bajet dengan harga kematian. Betul. Nyawa yang tergadai. Orang yang terseksa jiwa dan mental dia. Kena bully ni, dia keluar tetapi dia akan ingat sampai bila-bila. Setuju. Ini benda yang tidak dapat dinilai dengan wang ringgit. Dia akan mungkin jadi pelaku. Jadi sampai bila kita nak kata nak save bajet. Kalau nak save bajet betul-betul, tak payahlah ada asrama. Betul. Itu yang bagi saya begitulah. Tapi agak pramatang saya nak kata berjaya atau tidak, berkesan ataupun tidak. Ini pun baru bulan ketiga. Jadi bila habis 6 bulan, insyaAllah saya akan kongsikan dengan khalayak. Bahkan saya dah beritahu pada Datuk Seri Zahid, Madam Perdana Menteri yang juga Menteri yang menjaga MARA, apa juga dapatan, kita akan prepare nota untuk dia bawa kepada kabinet lah. Dan kalau itu bagus, apa salahnya dimanfaatkan untuk orang lain.